Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hawa binti Khairil, nombor matriks 289989. Jadi hari ini kumpulan kami ingin membentangkan mengenai isu-isu kualiti yang berlaku dalam organisasi. Jadi dalam persekitaran perniagaan yang sangat mencabar, kualiti produk dan juga perkhidmatan adalah kunci kepada kepuasan pelanggan dan juga daya saing organisasi. Namun, banyak organisasi yang berdepan dengan isu seperti kawalan dalaman yang lemah, teknologi yang kurang canggih, maklum balas pelanggan yang diabaikan, budaya kualiti yang lemah dan juga proses kerja yang tidak sistematik. Jadi, isu-isu ini boleh menjejaskan produktiviti dan juga prestasi syarikat tersebut. Oleh itu, beberapa langkah perlu digunakan untuk menangani kelemahan-kelemahan ini. Jadi untuk tugas ini, kami akan membincangkan 5 isu utama serta mencadangkan penyelesaian berasaskan prinsip pengurusan kualiti dengan matlamat meningkatkan standard dan juga kecakapan organisasi. Baik, saya akan mulakan dengan isu yang pertama, iaitu kekurangan kawalan dalaman. Isu ini sangat kritikal kerana ia boleh menyebabkan ketidakcekapan, risiko penyelewengan dan kelemahan dalam pemantauan prestasi organisasi. Punca utama masalah ini adalah kerana mekanisme tadbir urus yang lemah dan dokumentasi proses yang tidak jelas. Selain itu, banyak organisasi masih bergantung kepada proses manual yang meningkatkan risiko kesilapan. Antara pendekatan terbaik untuk menyelesaikan masalah ini ialah dengan menggunakan model PAF, iaitu pencegahan, penilaian dan kegagalan. Organisasi juga boleh melakukan penanda arasan dengan organisasi lain yang mempunyai sistem kawalan dalaman yang baik. Untuk pelaksanaan, organisasi perlu menetapkan dasar yang jelas, memperkukuh struktur accountability dan memperkenalkan automasi dalam kawalan dalaman. Audit dan pemeriksaan pematuhan juga perlu dilakukan secara berkala. Latihan kepada kaki tangan berkaitan pengurusan risiko dan pemantauan juga sangat penting supaya setiap individu faham tanggungjawab masing-masing dalam memastikan kawalan dalaman berfungsi dengan baik. Jadi isu seterusnya adalah isu penggunaan teknologi yang ketinggalan zaman. Teknologi yang ketinggalan zaman ni boleh mengganggu produktiviti dan juga boleh menghalang inovasi dalam organisasi. Apabila sistem tak dikemaskini, proses kerja mestilah akan jadi lambat, kos operasi akan meningkat dan juga daya saing antara organisasi juga akan menjadi semakin lemah. Jadi, apa punca masalah ini berlaku? Okey, masalah ini biasanya berlaku sebab kurang pelaburan dalam sistem ataupun peralatan baru. Ada organisasi yang dia tak nak upgrade teknologi sebab kos semakin tinggi dan mereka juga tak yakin dengan hasil pelaburan yang mungkin mereka akan terima nanti. Selain itu, ada juga staf yang susah nak terima perubahan, terutama lagi bila latihan tak cukup untuk mereka biasakan diri dengan teknologi baru. Okey, jadi apa pendekatan terbaik yang boleh kita atasi isu ini? Okey, caranya adalah ialah dengan menggunakan benchmarking. So, benchmarking ni adalah untuk kita membandingkan teknologi sedia ada dengan pesaing ataupun industri lain. Dari situ, organisasi kita boleh tahu apa teknologi terkini yang sesuai dan juga berkesan. Selain tu, kita juga boleh buat audit teknologi secara berkala untuk kita kena pasti sistem yang dah outdated ke ataupun perlu diganti. Jadi, pelan transformasi digital pun penting juga dan kena buat secara berperingkat. Okey, pelaburan dalam otomasi dan juga software baru boleh bantu untuk kita tingkatkan lagi kecekapan. Paling penting, bagi latihan berterusan kepada staf supaya mereka ni boleh adapt dan juga tingkatkan produktiviti yang sesuai dengan teknologi baru dan dapat meningkatkan lebih banyak lagi produktiviti organisasi. Seterusnya, kita pergi kepada isu yang ketiga, iaitu pengabaian maklum balas pelanggan.
Isu ini boleh menjejaskan reputasi dan kepuasan pelanggan kerana organisasi gagal mengenal pasti kelemahan dalam perkhidmatan mereka. Punca utama ialah kekurangan saluran maklum balas yang berkesan, kegagalan menangani aduan pelanggan serta sikap tidak terbuka terhadap kritikan yang sepatutnya dijadikan peluang penambahbaikan. Pendekatan terbaik untuk isu ini adalah melalui reka bentuk perkhidmatan berkualiti atau servis quality design yang berfokus kepada keperluan dan jangkaan pelanggan. Organisasi juga boleh membangunkan sistem maklum balas yang lebih efektif. Contohnya, mengadakan tinjauan kepuasan pelanggan secara berkala dan menyediakan platform digital untuk menerima ulasan. Dari sudut pelaksanaan pula, analisis jurang atau gap analysis boleh digunakan untuk mengenal pasti perbezaan antara tahap kepuasan pelanggan sekarang dengan standard yang diinginkan. Akhir sekali, latihan kepada pasukan perkhidmatan pelanggan amat penting supaya mereka dapat menangani aduan dengan lebih profesional dan meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Assalamualaikum dan sahabat sejahtera. Nama saya Muhammad Azmi Imran. Nombor matrik saya 290155. Jadi saya akan menerangkan tentang poin yang seterusnya, iaitu budaya kualiti yang lemah. Sebuah organisasi yang mempunyai budaya kualiti yang lemah boleh menyebabkan sikap sambil lewa dalam kalangan pekerja terhadap standard kerja ataupun kepuasan pelanggan. Sekiranya budaya kualiti tidak diterapkan secara menyeluruh, organisasi mungkin menghadapi cabaran dalam mengekalkan kualiti produk ataupun perkhidmatan mereka. Di sini kita dapat lihat punca masalah berlaku adalah disebabkan kekurangannya komitmen daripada pihak pengurusan dalam menerapkan kepentingan budaya kualiti dalam organisasi. Selain itu, ketiadaan insentif ataupun ganjaran kepada pekerja yang mengekalkan standard kualiti yang tinggi boleh menyebabkan mereka kurang bermotivasi untuk meningkatkan prestasi kerja. Oleh itu, pendekatan terbaik ataupun penyelesaian masalah ini adalah dengan memperkukuhkan lagi kepimpinan organisasi dalam menerapkan budaya kualiti. Kepimpinan yang berkesan harus menunjukkan contoh yang baik dan memastikan budaya kualiti diterapkan dalam setiap aspek operasi. Dari segi pelaksanaan, organisasi boleh memperkenalkan bekala untuk bekerja tentang kepentingan kawalan kualiti serta memperkenalkan program ganjaran dan pengiktirafan kepada pekerja yang menunjukkan prestasi tinggi. Selain itu, prosedur operasi standard iaitu SOP berkaitan dengan kawalan kualiti perlu dikemaskini secara berkala bagi memastikan organisasi sentiasa mengekalkan standard kerja yang berkualiti dan tinggi. Assalamualaikum, saya Syazwani binti Ahmad Tajuddin, matrik nombor 237382. Untuk part saya akan menerangkan isu yang kelima, iaitu kekurangan atau kerumitan proses kerja. Okey, pernah tak kita rasa satu tugasan yang sepatutnya mudah jadi susah dan mengambil masa yang agak lama? Okey, di dalam organisasi, ini yang berlaku apabila proses kerja terlalu rumit atau tidak tersusun. Kerumitan ini boleh menyebabkan beberapa kesan negatif, di mana yang pertama, ia akan menyebabkan kelewatan dalam menyiapkan tugasan. Yang kedua, kesilapan akan mudah berulang, terutamanya bila proses terlalu banyak langkah. Okey, yang ketiga ialah ia turut menurunkan kecekapan dan produktiviti organisasi secara keseluruhan. Yang keempat, proses yang terlalu panjang juga menjadikan tugasan sukar disiapkan secara konsisten. Dan yang terakhir sekali, yang kelima, ia menyukarkan pemantauan terhadap kualiti kerja. Oleh itu, sangat penting untuk kita kenal pasti isu ini dengan lebih awal sebelum ia menjejaskan prestasi organisasi. Seterusnya, tentang punca masalah kerumitan dalam proses kerja ini berlaku disebabkan oleh beberapa punca utama. Yang pertama sekali, tiada penyeragaman atau standardization di dalam proses kerja. Apabila setiap individu atau jabatan menggunakan cara yang berbeza untuk menyelesaikan sesuatu tugasan yang sama, ia akan menyukarkan penyelarasan dan meningkatkan risiko kesilapan. Kedua, organisasi terlalu bergantung kepada kaedah manual yang tidak efisien. Tanpa sistem yang lebih automasi,
atau digital, banyak kerja perlu dibuat secara berulang, lambat dan sukar untuk dipantau. Dua punca ini menyebabkan proses menjadi lebih rumit, tidak konsisten dan akhirnya menjejaskan prestasi keseluruhan organisasi. Untuk pendekatan yang terbaik, kita ada dua pendekatan. Yang mana pertama sekali, kita menggunakan quality tools, di mana flowchart adalah satu alat yang sangat berguna untuk menyusun proses kerja secara jelas dan lebih sistematik. Dengan flowchart, kita boleh nampak setiap langkah kerja dan kenal pasti mana-mana bahagian yang tidak perlu atau boleh diperbaiki. Seterusnya, fishbone diagram, juga dikenali sebagai Ishikawa diagram, yang akan membantu mengenal pasti punca utama kepada sesuatu masalah. Ia boleh dikategorikan punca kepada 4 bahagian utama: manusia, proses, teknologi dan persekitaran. Dengan cara ini, kita tidak hanya nampak simptom masalah tetapi terus kepada akar puncanya. Okey, yang kedua adalah benchmarking. Benchmarking pula membantu kita membanding prestasi organisasi dengan pihak lain yang lebih berjaya. Dalam competitive benchmarking, kita belajar daripada pesaing yang ada proses yang lebih efisien. Untuk internal benchmarking, kita membandingkan prestasi antara jabatan atau cawangan dalam organisasi kita sendiri. Cara ini akan membantu kita untuk mengenal pasti siapa yang buat kerja dengan lebih baik dan kenapa. Manakala functional benchmarking pula ialah apabila kita belajar daripada industri lain yang mungkin tidak sama dengan kita tetapi telah berjaya mengatasi isu yang serupa dengan organisasi kita. Gabungan pendekatan ini bukan sahaja membantu kita mengurangkan kerumitan proses tetapi juga membantu organisasi meningkatkan kualiti kerja dan produktiviti secara menyeluruh. Saya serahkan kepada rakan saya untuk bahagian seterusnya. Terima kasih. Pada kesimpulannya, dalam dunia perniagaan yang semakin kompetitif dalam kualiti produk dan perkhidmatan amat memainkan peranan penting dalam memastikan kepuasan pelanggan serta daya saing organisasi. 5 isu utama yang dibincangkan dalam perbincangan ataupun tugasan ini iaitu kekurangan kawalan dalaman, teknologi yang ketinggalan zaman, pengabaian maklum balas pelanggan, budaya kualiti lemah serta kekurangan atau kerumitan proses kerja. Ianya merupakan cabaran yang boleh menjejaskan prestasi organisasi sekiranya tidak ditangani dengan berkesan. Bagi mengatasi cabaran ini, organisasi perlu mengambil pendekatan yang sistematik dan berstruktur. Langkah-langkah tersebut seperti mengukuhkan kawalan dalaman, melabur dalam teknologi moden, memperbaiki sistem maklum balas pelanggan, membina kualiti yang kukuh serta menyusun semula proses kerja menggunakan alat kualiti benchmarking yang boleh membantu meningkatkan kecekapan operasi dan mutu perkhidmatan. Kesimpulannya, menerapkan prinsip pengurusan kualiti dalam aspek operasi organisasi bukan sahaja dapat meningkatkan produktiviti tetapi juga dapat memastikan organisasi kekal relevan dalam pasaran dengan komitmen yang tinggi daripada pihak pengurusan yang berkaitan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.